Tenilok dan saya telah bincang tentang undang-undang Admiralty. Sekarang kita ada satu je mahkamah marine di Kuala Lumpur, tapi dengan perkembangan penjagaan yang begitu banyak dalam mengguna perjalanan laut, YB Anthony telah mengemukakan cadangan supaya kerjasama antara bahagian undang-undang dengan Kementerian Pengangkutan. Jadi kalaupun kita nak bawa undang-undang baru pada persidangan parlimen mungkin insya-Allah tahun depan, kita mesti ada mahkamah yang dah sedia. Jadi kita kena fokus mahkamah belah-belah yang banyak kes-kes maritime seperti marine law, belah selatan Johor, belah Sabah Sarawak, belah utara mungkin di belah Langkawi ke Pulau Pinang. Jadi dengan ada macam mahkamah ini, seperti kata mendaftar, dia boleh juga ditukar menjadi untuk mendengar kes-kes perbicaraan lautan. Bila hakim circuit judge yang dipakai, asalkan ada bilik bicara. Jadi timely lah dengan kejutan mahkamah orang terutama sekali di kawasan luar bandar. Kalau tak semua kes marine dia pergi ke Kuala Lumpur. Orang kata tak banyak kes, tak betul sebab sekarang ni kes-kes akan bertambah sebab kita dah buat banyak perdagangan menggunakan jalan laut dan sebagainya. Itu je lah. Saya tak dapat bagi pasal, tapi ini ada, memang dah ada dulu tapi tak banyak mahkamah. Sekarang ni kita nak banyakkan mahkamah juga. Saya tanggungjawab jaga mahkamah. Undang-undang tu Kementerian Pengangkutan. Saya struktur saya dalam mahkamah. Jadi kita nak ada mahkamah supaya dapat facilitate undang-undang baru ni.